Pasukan tentera Ansarullah di Yaman mengesahkan serangan ketiga peluru berpandu ke atas Israel dengan kerjasama Iran serta Hezbollah dari Lebanon. Dalam kenyataan yang disiarkan menerusi televisyen pada Rabu, jurucakapnya Yahya Saria berkata kumpulan itu melancarkan beberapa peluru berpandu balistik ke arah sasaran sensitif di selatan Israel. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن توجه العدو نحو تصعيد عدوانه وجرائمه واعتداءاته على لبنان وإيران والعراق وفلسطين لن يدفع اليمن الحر الأبي إلا للمزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار. Ansarullah atau gelar Yaman Houthi secara rasmi menyertai sekutunya Iran dan Hizbullah menentang Israel bermula pada awal minggu ini. Kumpulan tersebut turut mengawasi laluan strategik perdagangan Selat Bab Al-Mandeb perhampiran Yaman yang kini menjadi tumpuan selepas Selat Hormuz hanya dibuka kepada negara sekutu Iran sahaja. Tindakan tersebut memberi tekanan kepada global dan mengakibatkan kenaikan kos bahan api.